Ada seorang perempuan Melayu budiman ni, dia minta saya bagikan duit raya kepada 30 orang pelajar yang susah. Saya terpaksa pakai sampul Deepavali dan juga sampul Tahun Baru Cina. Tak apalah kan. Yang penting duit raya juga. Hari ni saya akan isi duit raya ni dalam sampul dan insyaAllah esok kita akan pergi edarkan kepada pelajar tersebut. Tapi yang tu kita tak akan rakam dan ambil gambar lah. Terima kasih kepada perempuan Melayu tersebut sebab ini dah kali keberapa dah yang dia bagi bantuan-bantuan ni semua, dan dia kata pada saya dia buat all out pada bulan Ramadan ni sebab dia tak tahu mungkin ini adalah Ramadan terakhir dia. Jadi saya minta tuan-tuan dan perempuan semua doakanlah semoga Allah memurahkan rezeki wanita tersebut. Kalau ada sesiapa yang nak bagi sumbangan kepada umat Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, boleh maklumkan pada saya akan uruskan bagi pihak anda. Geng, kasih repost dan share video ni, dan jangan lupa follow sekali.